Assalamualaikum kawan-kawan. Kawan-kawan pernah dengar cerita tentang penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah? Sebelum kerasulan Nabi, penduduk Mekah suka kepada Nabi. Tapi selepas baginda diangkat menjadi rasul, orang Quraisy mula membencinya. Kerana Nabi membawa ajaran Islam yang bertentangan dengan agama nenek moyang mereka. Jadi, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke tempat yang lebih selamat, iaitu Madinah. Sebelum pergi, Nabi dan sahabat-sahabatnya merahsiakan perhijrahan ini. Nabi bersembunyi di Gua Sur bersama sahabat karibnya, Abu Bakar. Orang Quraisy mencari Nabi di merata tempat, tapi Allah melindungi mereka. Setelah 3 hari bersembunyi, barulah Nabi dan Abu Bakar keluar dari Gua Sur dan terus ke Madinah. Setibanya di Madinah, mereka disambut dengan meriah. Perjalanan dari Mekah ke Madinah mengambil masa 8 jam kalau naik kereta. Tapi Nabi dan sahabatnya menjalan kaki je. Hebat kan perjuangan Nabi? Kabago, protect your wrist with us.